Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita sambung untuk kes faraid yang kedua. Ni kes yang dalam nama ni. Kes ni 15 hari bulan 10. Berarti adik saya 15 hari bulan 10 2020. Okey, yang ini pula adalah si mati yang kedua. Si mati lelaki meninggalkan isteri, tak ada anak, bapa dah tak ada, ibu masih ada, bapa meninggal dunia dahulu, ibu masih ada, kemudian ada adik-beradik, seorang lelaki, saudara seibu sebapa lelaki, seibu sebapa perempuan. Okey, bagaimanakah penyelesaian dia? Okey, saya buat secara laju ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ibu dapat berapa? Ibu, sebab adik-beradik dia ramai, maka ibu akan dapat 1/6. Tengok balik dalam video saya seterusnya, sebelum ini, ibu akan dapat 1/6 sekiranya adik-beradik dia lebih daripada 2 orang. 2 orang ke atas. Okey, isteri dapat berapa? Isteri kat sini, mana isteri? Isteri kat sini, isteri dapat 1/4. Kenapa 1/4? Kerana si mati tak ada anak. Si mati tidak dikurniakan anak, maka isteri dapat 1/4. Adik-beradik, saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Apabila mereka bergabung antara dua-dua ni, saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, mereka akan ambil kat sini. Saudara asabah bil ghairi. Okey, di sini adalah asabah bil ghairi. Okey, ini kita nak selesaikan bahagian faraid ini. Yang ni kalau tok guru saya kata 6 dengan 4, tengok ni terus tulis 12. Yang ni darab dengan 2, yang ni darab dengan 3. Ni 2, ni 3. Yang ini adalah baki jadi Allah. Jadi 7. Betul tak? 2, 3, 7. Okey, yang ini adik-beradik, saudara seibu sebapa lelaki akan dapat 2 bahagian. Saudara seibu sebapa perempuan akan dapat 1 bahagian. Ni 3. 3 ni tak boleh nak bagi dengan 7. Jadi 12 darab dengan 3 menjadi 36 di sini. Yang ni pun kena darab dengan 3. Jadi 6 untuk ibu, 6/36 untuk ibu. Isteri 3 darab dengan 3 jadi 9/36 untuk isteri. Untuk adik-beradik 2 darab dengan 7, 14/36 untuk adik-beradik lelaki. 1 darab dengan 7 jadi 7/36 untuk adik-beradik perempuan ini. Jadi contohnya ada harta 3 juta, contoh 3.6 juta, 3.6 juta. Yang ni kita kena darab lah. 3 juta. 3 juta darab dengan 6 bahagi dengan 36. Maka di sini adalah 600,000. Yang ini adalah 600,000 untuk ibu, 900,000 untuk isteri, 1.4 juta untuk adik-beradik lelaki, 700,000 untuk adik-beradik perempuan. Okey, kat sinilah biasanya timbulnya permasalahan. Ramai kata, tak adil lah hukum faraid ini, Syazwani. Tak adil lah, kenapa adik-beradik saya yang tak ada kena-mengena, yang tidak pernah tolong-menolong kat saya pun dapat 1.4 juta. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini adalah bahagian faraid. Bahagian faraid yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dan 176. Kalau tuan-tuan nak merancang, boleh sahaja buat wasiat, hibah ataupun nak buat deklarasi harta sepencairan kepada isteri, kepada ibu yang tersayang. Jadi, kalau nak buat perancangan, buat sekarang. Bukannya buat sewaktu telah meninggal dunia. Bila meninggal dunia sahaja, ia menjadi harta pusaka dan ia memang kena bahagi ikut faraid. Faraid itu telah ditetapkan, tapi kita sebagai orang Islam, kita boleh merancang harta pusaka kita, kita boleh merancang apa yang kita kehendaki. Kita nak masukkan dalam wakaf ke, di As-Solihin, wasiat ini dah termasuk sekali dalam wakaf. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat wakaf, contohnya nak pergi ke masjid, memang saya nak allocate 300,000 ni, saya nak allocate kepada Masjid Syazwani. Buat sekarang documentation untuk saya.
Boleh tuan-tuan dan puan. Dah termasuk sekali dengan wasiat. Wasiat yang ditetapkan oleh As-Salim Berhad. Jadi buatlah wasiat selagi mana kita masih hidup, selagi mana kita masih bernyawa ini. Bila dah meninggal dunia, dia akan jadi faraid. Dia memang tidak boleh lari daripada hukum faraid. Orang yang bijak, orang yang merancang. Seperti yang mana Nabi Yusuf AS merancang waktu musim kemarau di Mesir. Kenapa kita tidak merancang, tuan-tuan dan puan? Fikir-fikirannya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.